أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hari ini kita akan belajar tentang alamat khafd ataupun alamat jar. Walil khafdi ataupun walil jarri. Bagi khafd, bagi jar, ada ada 3 tanda dia. 3 alamat. Salasu alamatin. Yang pertama, al-kasratu, bagi bawah, yang ini asli. Alamat asliyah, wal ya'u, yang ini fara', alamat far'iyah. Tanda khafd ataupun jar yang asli ialah kasrah. Furuk dia, cabangan dia, tanda dianya ialah ya dan juga fathah. Wal fathatu. Musannif dia tak nak membahagikan kepada asli ke, furuk ke. Dia just bagi tanda, tak kira lah asli ke tak asli ke. Ada 3 tanda. Kasrah, ya dan fathah. Jadi kalau kita tengok alamat ni kan, rajah dia, alamat khafd, alamat jar. Dibahagikan kepada 2, satu asliyah. Asliyah. Yang kedua, far'iyah. Furuk, cabangan. Yang ini asal lah. Yang aslinya ialah kasrah. Dan kasrah ini berlaku kepada 3 jenis isim. Yang pertama, isim tu mufrad. Kemudian dia munsarif. Dia bertanwin. Contohnya, sa'aitu. Aku berlari menuju ke Muhammad. Menuju Muhammad. Aku pergi kepada Muhammad. Aku berlari pergi kepada Muhammad. Muhammadin. Yang ni isim ni jenis mufrad. Kemudian dia jenis bertanwin. Munsarif. Jadi bila dia menjadi jar, bila jadi jar? Bila terletak selepas huruf jar. Maka keadaan dia dinamakan sebagai majrur ataupun jar ataupun khafd. Tanda dia kan alamat. Khafd ataupun jar ni bila terletak selepas huruf jar, maka keadaan dia ni, Muhammad ni, nama dia majrur ataupun jar ataupun khafd. Tanda dia belakang tu. Tanda dia kasrah. Contohnya rajulun kan? Rajulun. So rajulun ni isim apa? Isim mufrad, singular. Dan dia bertanwin. Jadi sa'aitu ila rajulin. Kalau kita masukkan alif lam, jadi ar-rajulu. Contoh dia akan jadi sa'aitu ila ar-rajuli. Tak ada tanwin. Asalnya bertanwin. Munsarif. Baik. Asli ini alamat dia kasrah pada isim yang jenis mufrad dan munsarif. Pertama. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir. Contohnya, rajulun. Tengok dalam kamus, jamak dia rijalun. Jadi kalau dia bertanwin macam tu, artinya kalau masuk alif lam jadi ar-rijalu. Jamak ni jenis jamak apa ni? Jamak yang body dia terpecah kan? Kerana adanya alif di situ. Pecah daripada binaan asal. Nama dia taksir lah.
So jamak ni jenis jamak taksir. I'rab dia kalau dalam keadaan majrur ataupun jar ataupun khafd, maka tanda dia kasrah. Contohnya, marartu, aku telah melalui. Kalau melalui dia pakai bi, huruf jar. Bahasa Melayu kita tak terjemah dengan aku melalui dengan, bukan. Aku melalui lelaki. Aku melalui para lelaki. Lelaki. Rijalin. Sebab ada bi dengan harfu jar. Birijalin. Kemudian, perkataan karim. Karim ni sifat. Jamak dia jamak taksir juga. Kiram. Kiramun. Masuk alif lam jadi al-kiramu. Kata sifat. Jadi lelaki-lelaki yang mulia. Kiramin. Yang ni jenis jamak taksir. Jenis yang bertanwin. Maka dia akan dikasrahkan. Tanda dia tu kasrah lah. Tanda jar dia ni. Tanda khafd. Tanda jar dia ialah kasrah. Original. Yang ketiga, berlaku kepada jamak juga. Tapi jamak tu ialah jamak mu'annas. Jam'ul mu'annasi. Jamak mu'annas. Dan jamak ni jamak yang bukan pecah kan. Sejahtera lah. As-salimu. Jamak mu'annas. Jamak ni bukan pecah macam ni. Dia kekal bentuk mufrad dia. Salim. Contohnya kita ada fatatun. Pemudi kan. Jamak dia fatayatun. Fatatun. Fatatun. Jamak dia fatayatun. So bentuk tu dikekalkan. Sebab alif ni sebenarnya huruf ya tu. Alif tu sebenarnya huruf ya. Jadi kalau dia nak buat jamak mu'annas salim, ya tu dihidupkan semula. Kemudian barulah masuk alif ta. Contohnya, nazartu. Aku telah melihat. So nazartu, aku telah melihat. Arab kalau guna melihat, guna nazara pakai ila. Kalau guna ra'aitu, tak perlu pakai ila. Nazartu ila, aku melihat kepada fatayat. Selepas huruf jar, hukum dia majrur ataupun khafd ataupun jar. Tanda dia kata geruk ni kasrah. So fatayatin. Yang ni kata sifat dia kan. Mu'addabun. Mu'addabatun. Mu'addabatun. Yang mulia lah, yang berakhlak. Pemudi-pemudi yang berakhlak. Terjemahan lafzi dia yang diajar dengan adab. Jamak dia mu'addabatun. Ini kata sifat. Jadi kalau dia ikut fatayat tu, dia akan jadi mu'addabatin. Yang ni pun jamak mu'annas salim, yang ni pun jamak mu'annas salim. Jadi dia punya tanda jar. Apa arti kata jar? Jar artinya bila terletak selepas huruf jar. Maka ini jar. Ini jar. Ini jar ni. Ini jar. Ini jar. Keadaan dia tu jar. Bila menerima kesan ila, maknanya duduk selepas ila. So, hukum dia, nama body dia, keseluruhan kalimah tu jar. Tapi ditunjuki tanda dia belakang. Tanda dia kasrah. Kasrah. Ini dalam bentuk rajah. Dalam bentuk kata-kata, walil khafdi, bagi khafat, bagi jar, ada 3 tanda tadi kan? Ada 3 tanda. Yang tadi, rajah tadi untuk kasrah sahaja. Yang merupakan tanda asli. Asliyah. Yang ni belum lagi. Waliya wal fatah. Sekarang ni dia akan huraikan al-kasrah. Fa'amma adapun al-kasratu, kasrah, fatakunu, maka jadilah kasrah itu alamatan, tanda bagi keadaan khafd, keadaan jar, yang juga kita namakan sebagai majrur. Majrurun.
Berlaku dia pada 3 tempat. Yang ni 3 kan? 1, 2, 3. Berlaku kepada 3 tempat fi salasati mawadhi'a. Yang pertama, filis pada isim yang jenis singular, mufrad, dan jenis bertanwin. Yang kita berikan contoh tadi, Muhammad. Kerana dia terletak selepas ila kan? Ila Muhammadin. Apa lagi keadaan jar, keadaan khafd. Bila dia jadi mudhafu ilaih, contohnya waladu, sons of Muhammad. Waladu Muhammad. Anak Muhammad. Jadi Muhammadin. Ni keadaan dia jar. Sebab dia menjadi mudhaf ilaihi. Yang ni jar disebabkan apa? Terletak selepas huruf jar. Yang ni jar kerana menjadi mudhafu ilaihi. Kat sini hanya bagi satu saja kan? Maknanya selepas ila. So kalau kita nak nampakkan 2 keadaan bagi jar selepas mudhaf. Jadi waladu Muhammadin. Yang ni pun khafd, jar. Tanda dia bagi bawah. Yang pertama kan. Yang kedua, fi jam'i, jamak taksir. Dan jamak taksir itu jenis bertanwin juga, munsharif. Yang dia bagi contoh, rijalin kan. Kerana sebelum dia tu ada bi. Marartu bi rijalin. Bi rijalin. Marartu bi rijalin. Kemudian dia bagi 2 contoh. Satu isim biasa, satu lagi sifat. So tambahkan satu lagi, sifat pun jenis jamak taksir yang munsharif. Kiramin. Rijal ni dari segi i'rab kita kata dia berkeadaan jar. Kenapa jar? Kerana terletak selepas huruf jar. Dan tanda dia diperlihatkan oleh baris kasrah. Dan tanda ini ialah tanda asli. Samalah juga dengan kata sifat dia. So, kata sifat dia pun bentuk jamak taksir yang bertanwin juga. Maka i'rab dia, oleh kerana dia ni, sifat ni, hukum dia, i'rab dia tabi' kan, ikut yang ni kan. So maka hukum dia jar juga. Oleh kerana bentuk dia tu ialah jamak taksir yang jenis bertanwin, maka alamat dia pun kasrah, bertanwin juga. Yang ketiga, fi jam'i muannasi salim. Yang dalam jadual kita tadi, contoh dia fatayatin. Kemudian kata sifat dia muaddabatin. Sini kan, nazartu ila fatayatin muaddabatin. Kalau orang tanya, ni kes apa ni? Fatayat ni. Kes ni kes jar. Ni kes khafd. Kes dia. Kenapa dinamakan kes dia sebagai khafd ataupun jar? Kerana dia terletak selepas huruf jar. Baik, oleh kerana bahasa Arab ni jenis bahasa yang berbunyi di belakang dia, kalimah dia, ada baris, bagi hadapan, bagi atas, bagi bawah. So, untuk khafd ataupun jar, tanda dia kasrah. Ini tanda asli. Kerana dia termasuk jamak muannats salim ni, termasuk yang memiliki tanda asli. Kasrah.